Macam tu lah kan. Betul lah. Wait, jap korang. Bukan minggu depan ke last kita puasa? Mana Raya nak dekat dah lah. Wait, so that means like Raya dah minggu depan lah, hari Isnin macam tu. Weh, ya tu. Haa lah, Raya minggu depan. Cak, kita ni dance performance pun kita belum plan properly lagi. Alamak, macam mana I mean, I'm all for team modern tu. I tak nak traditional. Alah, aku suka tradisional. Macam mana? Nak traditional. Best juga tradisional. Okay, I have an idea. What if we combine traditional and modern? Okay. So like kita gabungkan dua tu jadi like a compilation fusion era. Fusion, exactly. Oh. So like a generation fusion. Yes. Oh, wow. Isn't that quite unique? Has anyone done that before? I don't don't think think so. Okay, We'll you be know the what? first. Yes, sir. Jom kita tengok idea. Bunyi gitar, irama twist, tidak sabar si gadis manis. Apakah erti kehidupan ini? Adakah hanya untuk memuaskan hati dengan bekerja tiap malam dan pagi? Juga bulan menambah kadar inflasi. Fikirkan segala kesusahan diri. Jauh di mata, dekat di hati. Ketipung sayang, baju raya dah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya. Ku pulang kampung dulu, tapi ku masih membawa senyuman di setiap detik perjalanan. Nak balik kampung, kampung siapa dulu? Nak balik kampung, apapun ku setuju. Nak balik kampung, kampung siapa dulu? Nak balik kampung. Jalan-jalan, kita langgar tiang. Ali bin apa? Ali Benjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Hassan bin Al-Nasar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, walaupun zaman telah berubah, zaman sudah berbeza. Perkara yang menghubungkan kita semua adalah tradisi, dan tanpa tradisi, keturunan dan kebudayaan kita tidak akan sama seperti dahulu. Assalamualaikum. Saya Puan Rojlawati binti Mat Mustafa, Ketua SMK Tropicana. Saya mewakili seluruh warga SMK Tropicana ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ustazah, tunggu saya!